Kita bersyukur sekali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjang umur kita, masuk kita tahun baru 1448 Hijrah. Soalan yang perlu kita tanya pada diri kita untuk muhasabah diri kita, sebagaimana guru saya selalu pesan ketika saya di Yaman, al-alim ad-da'i ila Allah, al-allamah ad-da'i ila Allah, al-habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafiz. Beliau selalu setiap kali masuk tahun baru, beliau suruh kita tanya diri kita, limadha akharak? Limadha akharak Allah? Tanya diri kita, kenapa Allah lewatkan kita mati tu? Maknanya dapat masuk tahun baru. Kalau Allah nak, boleh saja mati sebelum masuk tahun baru. Dan Allah beri peluang kita masuk pada bulan Muharram, bulan yang sangat mulia, bulan yang memulakan kehidupan kita dan yang baru, dan kemudiannya diiringi dengan doa akhir tahun kita dan awal tahun kita. Dan saya yakin masjid ni juga buat semalam. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita yang seterusnya ini akan datang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari ni dia ada lebih kurang 4 ke 5. Para ulama letak Imam Al-Ghazali menyebutkan ada yang dipanggil Yaumun Mafqud. Yaumun Mafqud, hari yang telah tiada, iaitu semalam dan yang selepas, yang sebelum-sebelum. Apa yang perlu kita muhasabah di situ? Penyesalan pada kecuaian dan kelalaian kita sepanjang hari yang telah lepas tu, tidak mendekat kita diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini yang kita berada sekarang ini dipanggil Yaumun Mashhud, iaitu hari yang kita hidup sekarang ini. Maka usaha sungguh-sungguh dengan amal ibadah dan menuntut ilmu bagi mendekatkan dan memahamkan kita siapa Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya disebutkan selepas itu Yaumun Maurud. Yaumun Maurud iaitu besok. Kita tak pasti lagi besok ni hari untuk kita ataupun tidak. Kerana itu saya selalu pesan pada anak-anak murid saya di pondok setiap kali semayang, sebagaimana guru saya berpesan pada saya. Bila semayang saja Isyak, saya kata ambillah peluang sungguh-sungguh dan sembahyanglah sungguh-sungguh. Kalau takdir Allah sebelum subuh kita meninggal dunia, inilah semayang fardu yang terbaik kita lakukan. Selalu saya pesan anak-anak murid saya di pondok. Sebab kita tak tahu Yaumul Maurud. Kemudiannya Yaumul Mau'ud. Yang keempatnya Yaumul Mau'ud, iaitu hari yang akan dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Yaumul Qiyamah. Maka Imam Ghazali pesan, fansab ainaik, berpenat-penatkan matamu untuk fokus kepada hari Mau'ud. Maknanya dengan kita, mata kita berjaga di tengah malam, bangun tahajudnya, menangis kerana Allah, mata melihat Al-Quran, bacaan Al-Quran dan segala-galanya, kiasan kepada berpenat-penatlah kamu untuk hari tersebut. Berpenat-penatlah kamu dengan amal ibadah, taat kepada Allah untuk hari tersebut, Yaumul Mau'ud. Dan kalau kita berjaya pada Yaumul Mau'ud itu, maka kita akan mengikuti hari yang dipanggil Yaumul Mamdud, hari yang diperpanjangkan selepas itu dan tiada pengakhirannya. Mudah-mudahan dia itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang ada di masjid yang hadir ini, mudah-mudahan perakhirannya baik insya-Allah. Maka Imam Ibn Athaillah As-Sakandari menyebutkan, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sesiapa yang permulaan dia itu orang panggil menyala, bercahaya, maka pengakhirannya juga bercahaya.